Badan alat sulit, kepala sampai kaki panas kerana anxiety. Saya dah seorang pasien wanita berumur 68 tahun daripada Negeri Sembilan. Simptom berdebar-debar, tercekik, susah nafas, ketat dada dan rasa macam nafas tak puas. Tapi yang paling teruknya adalah badan dia panas. Dari kepala sampai ke kaki, sampai ke tapak kaki dia panas. Badan, bahu, lengan, peha, perut dan termasuk dengan panas kat bahagian alat sulitnya. Selain daripada tu, kepalanya pening, leher dia tegang, belikat dia sakit. Telinga dia berdesing, mata dia berat, mata dia pun panas, mulut dia pun panas, rahang dia sakit, tangan dia sejuk, mulutnya kering, perutnya selalu sendawa dan senak perut dan panas, asid perut, loya nak muntah, sembelit. Dia juga risau, sedih, nangis, takut, otak fikir macam-macam. Dia dah jumpa doktor banyak, 4 doktor swasta, 1 kerajaan, ustaz dan bomoh. Tak mau-mau baik juga. Orang kata dia ada gastrik dengan GERD. Ada juga doktor kata marah kat dia, dia kata makcik punya badan temperature normal makcik. Kenapa makcik kata panas? Normal makcik tak ada pun. Sedih dia. Ada yang kata buatan orang dan sihir tapi tak baik-baik juga. Anaknya bawa jumpa dengan saya. Saya tengok ni, saya rasa macam simptom anxiety psikosomatik. Tapi saya kena buktikan. Saya bagi kat dia ubat anxiety. Lepas 1 jam, hilang semua panas. Tercekik hilang, berdebar hilang, perut panas hilang. Yang bahagian panas kepala sampai kaki termasuk dengan alat sulit hilang juga. Alhamdulillah, syukur. Terkejut dia. Yang risau-risau nangis tu memang dah hilang lah. Simple dia benda tu sebenarnya. Rupanya dia stres, trauma. Mula-mula anak yang meninggal, lepas tu ayah dia meninggal, terakhir adalah suami dia meninggal ketika dia balik daripada umrah di atas kapal terbang. Tiba-tiba dia balik selepas tu, dia rasa macam badannya tak sihat, demam panas. Jumpa dengan doktor, makin hari makin melarat, sampailah penyakit anxiety psikosomatik ni datang. Dia menjadi makin stres kerana doktor tak jumpa-jumpa ubat dia. Semua orang tak boleh rawat dia. Semua orang tak tahu. Wahai doktor, kenapa hampa semua tak kenal penyakit anxiety psikosomatik? Aku tak faham lah hampa. Tolong dah belajar, okey? Kesian kat pasien kita. Lepas tu, saya dah rawat dia. Saya bagi dia makan mi goreng pedas. Saya bagi makan dia kopi. Alhamdulillah, lama tak makan doktor. Saya takut. Doktor kata saya ada gastric GERD. Dia orang kata jangan makan gandum, jangan makan itu, jangan makan ini. Saya cuma makan nasi, bubur, ayam bakar dengan ayam rebus. Sampai kurus dia. Hampa ni kan, tak kena kenal je kot no. Tak kena kenal yang saya tinggal gastric tu. Hampa tak pernah follow up ke pasien kita? Dia pantang sampai kurus, makan ubat gastric sampai 4-5 jenis tak baik. Ubat GERD tak baik. Hampa tak follow up ke? Lepas ni jangan tak follow up . Kalau hampa tak follow up sekali lagi, kalau aku tahu hampa bersiap dengan aku. Jangan kata aku tak ajak hampa. Ajak betul-betul ingat beza antara anxiety psikosomatik dengan gastric GERD, dengan penyakit saraf dan sebagainya. Ingat. Oh ni